Kata laluan you pustaka saya masih guna tetapan asal lagi. Rasa macam tak selamat lah. Lebih baik saya tukar kepada yang lebih kukuh dan mudah diingati. Tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Selamat datang, Encik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya nak tukar kata laluan you pustaka, tapi tak tahu caranya macam mana. Boleh tak Cik tolong tunjukkan? Oh, boleh je. Jom saya tunjuk cara tukar kata laluan supaya lebih selamat. Pertama sekali, layari laman web you pustaka dan klik pada akaun. Seterusnya, masukkan ID pengguna dan kata laluan anda untuk log masuk. Seterusnya, pada papan pemuka, klik pada logo Kemas Kini. Anda akan dibawa ke laman Kemas Kini profile dan scroll ke bawah sehingga menemui bahagian akaun atas talian ahli. Untuk menukar kata laluan you pustaka, pertama sekali masukkan kata laluan semasa dan masukkan kata laluan baharu dan seterusnya type semula kata laluan baharu untuk pengesahan. Akhir sekali, klik simpan dan kata laluan anda telah berjaya ditukar. Oh, mudah je. Rupanya nak tukar kata laluan di pustaka. Ya, mudah je. Dan selain itu, Encik juga boleh dapatkan risalah tata cara menukar kata laluan di pustaka di kaunter utama. Lepas ni, Encik boleh akses perkhidmatan Perpustakaan Digital Negara di mana-mana saja dan pada bila-bila masa melalui portal You Pustaka.